Nampak? Dia sengat nampak? Nampak tak? Kita ada pembantu hari ni. Cik. Saya akan suruh Acik trim sikit and then akan potong lah. Trim dekat bahagian sini. Jauh sikit. Okey, tarik slow. Tangan ni tolak ke atas. Tolak atas sikit. Okey, bawa potong sana. Okey, slow. Okey, relax. Okey, relax. Kita kena turun perlahan-lahan lah. Okey, boleh. Okey, so sekarang ni trim bahagian sini, bagi dia kemas lah. Dah siap. Tenang Cik. Boleh buat sendiri dah? Belum lagi. Nampak macam handai dia. Untuk lebah Hafiz Andrea Uniformis ni, kita tak perlu nak asap sangat pun. Ataupun kalau paling kuat pun asap nipis je. Sebab lagi kita asap, lagi dia akan agresif. Untuk bahagian madu tu, dia dekat bahagian atas sekali. So macam mana kita nak tahu? Okey, Acik selak dengan ni jari. Selak. Okey, sikit cukup. Ni cara kita nak tengok. Madu dia memang tak ada. Macam ni kosong Acik. So memang tak ada lah. Lebah Hafiz Andrea Uniformis ni sangat-sangat agresif. So macam mana tahap agresif dia? Okey, nak tengok saya ketuk Nampak? Nampak? Dia sengat nampak? Nampak tak? Nampak dia sengat? 1, 2, 3, 4, 5 nampak? Okey, so sekarang ni Acik dah boleh masuk dalam kotak dah. Nampak tak? Dia cuba menyerang Acik. Letak. Baring. Baring, sari perlahan. Baring. Okey, lepas. Tutup jaring. Untuk situasi macam ni, kita je asap je. Nampak tak? Dia dah beredar dah. Dia dah marah Acik sebab alih rumah dia. Suka-suka dia alih kan. Sekarang ni kita tanya pada tuan punya badan yang telah merasa pengalaman pertama dia. Macam mana perasaan dia? Di first time saya follow Madu Pak Long buat rescue. Sebelum ni biasa kena sengat je. Cuma kali ni saya punya experience macam mana nak handle lebah. So benda tu benda yang baru dalam hidup saya. Pengalaman pertama okey. Kita jumpa dekat next video nanti. Tak rasa seri je Tak rasa seri Okey. Terbaik Acik yang terbaik. Lebah ni memang sangat-sangat agresif. Yang mana tadi saya cuba nak provoke dia. Saya cuba ketuk and then dia memang banyaklah dia attack. Dalam 15 ekor macam tu kot. Dia attack dekat tempat yang sama. Tadi dia memang agak bengkak sikit. Lepas tu dia dah surut dah. Dalam masa sejam, setengah jam macam tu lah. And then apa saya nak buat dengan lebah Hafiz Andrea Uniformis ni, macam biasalah, saya akan alih ke pohon yang lain. Itu saja perkongsian daripada saya. So nak tanya apa-apa boleh tanya di komen. Okay, bye bye.